Isu pelarian Rohingya yang itulah hari ini bukan berlaku semalamnya. Mereka bukan muncul tiba-tiba selepas satu video viral. Mereka perlukan tempat tinggal, kerja, makan, kesihatan. Soalan sebenar ialah, apa pelan kerajaan selama ini? Kenapa tiada langkah jangka panjang? Kenapa hanya mula sibuk selepas viral? Ini bukanlah isu Rohingya, ini adalah isu kerajaan dan pihak berkuasa yang gagal bertindak. Itulah kenyataan yang ditekankan oleh seorang TikTokers dikenali sebagai Abang Gordon, apabila individu ini mengulas mengenai lambakan warga Rohingya di Malaysia yang semakin kritikal, sehingga mengakibatkan rasa kurang senang di kalangan masyarakat Malaysia. Menerusi video berdurasi 2 minit 15 saat itu, TikTokers ini menegaskan bahawa pihak kerajaan Malaysia lambat bertindak untuk menangani masalah ini yang sudah berlarutan lama, selain tiada pelan jangka masa panjang bagaimana untuk mengurus dan mengurangkan lambakan bilangan warga Rohingya yang semakin membimbangkan. Dengarkan penjelasan TikTokers itu di sini. Ini bukan isu Rohingya. Ini isu kerajaan dan pihak berkuasa yang gagal bertindak. Isu pelarian Rohingya yang itulah hari ini bukan berlaku semalamnya. Mereka bukan muncul tiba-tiba selepas satu video viral. Mereka perlukan tempat tinggal, kerja, makan, kesihatan. Soalan sebenar ialah, apa pelan kerajaan selama ini? Kenapa tiada langkah jangka panjang? Kenapa hanya mula sibuk selepas viral? Bangunan haram tak bina sendiri. Struktur yang dibina sampai jadi satu kawasan, bukan bina dalam sehari. Ini bermaksud ada pengkuat kuasa yang tutup mata, ada aduan yang tak ambil tindakan, ada sistem yang gagal berfungsi. Saya pernah buat aduan tentang bangunan tak sah di tepi jalan. Aduan dibuat kepada DBKL, apa jadi? Tiada tindakan. Aduan seolah-olah di-skip. Kawasan ini adalah Hanayo. Saya yakin YB benar melalui jalan ini kerana berhampir kawasan jabatan dia. Daripada satu gerai, boleh jadi satu bilik, akhirnya jadi satu struktur kekal. Ini bukan kes terpensel. Dan saya pasti, bukan saya seorang yang buat aduan. Ini bukan isu Rohingya semata-mata. Ini ialah isu kerajaan tiada pelan, isu pihak berkuasa gagal bertindak, isu pengkuatkuasaan yang hanya bergerak bila sudah viral. Kalau aduan awal diambil serius, kalau tindakan dibuat dari dulu, isu ini takkan sampai ke tahap hari ini. Jangan jadikan pelarian sebagai kambing hitam. Mereka buat apa yang mereka perlu untuk hidup. Yang perlu dipersoalkan adalah, kenapa sistem membenarkan perkara ini berlarutan? Ini bukan hanya isu refugee, ini bukan hanya isu Rohingya, ini isu pihak berkuasa. Apa pandangan kamu? Subscribe with notifications on.